Sesi yang ketiga, saya nak baca sebuah hadis riwayat Imam Muslim tentang Islam di akhir zaman. Bada al-Islam ghadiban wa sayamul kama bada'a ghadiban fatbalil ghuraba. Islam bermula dalam keadaan dagang dan Islam akan kembali dagang. Berbahagialah orang-orang yang dagang. Maksud hadis, di peringkat awal Islam mula-mula berkembang bertapak di Mekah, tak ramai yang memeluk agama Islam. Almarhum Dr. Harudin sebut 13 tahun berdakwah di Mekah, 40 orang masuk Islam. Berhijrah ke Madinah 10 tahun di bawah pimpinan Umar, ratusan ribu Arab masuk Islam. Dan kini penduduk dunia 8,000 juta, 8 bilion. Orang Islam 1.8 bilion, paling ramai. 1,080 juta adalah orang Islam. Penduduk dunia 8,000 juta. Tapi hadis ini kata di akhir zaman jadi patah balik macam dulu. Orang Islam sendiri pun tak mau dan Islam. Sekolah imam dan dulu kita tak faham Islam, Allah bagi hidayah, Allah bagi taufik, kita Islam Allah. Jangan dakwah aja orang Islam. Syukur ada pilih dan mati pun tak, ya Allah mati dalam Islam, apa maaf kalau. Jadi persoalan yang timbul, kenapa di akhir zaman orang Islam sendiri tak mau pada ajaran agama?